Tahukah anda apa itu teori kognitif? Teori kognitif ialah pemerolehan bahasa berkait rapat dengan perkembangan kognitif murid. Bahasa berkembang sejajar dengan keupayaan berfikir dan pengalaman murid. Jadi, perkembangan kognitif berbeza antara satu sama lain merangkumi sistem persekolahan, keadaan sosioekonomi serta sistem nilai budaya dalam masyarakat. Jadi, dalam simulasi pengajaran kali ini, kami akan menyasarkan murid tahap 2 iaitu pada peringkat operasi konkret pada umur 7 hingga 11 tahun. Bangun. Assalamualaikum murid-murid. Waalaikumsalam cikgu. Okey, boleh duduk. Terima kasih cikgu. Okey. Murid-murid tahu tak hari ini kita nak belajar apa? Tak tahu cikgu. Okey, baiklah. Hari ini kita akan belajar kata adjektif. Kata adjektif? Apa tu? Kata adjektif merupakan kata sifat. Tinggi, rendah, lagi apa lagi? Cantik, cantik. Betul. Lagi apa? Panjang, pendek. Oh, macam tu. Faham semua? Faham cikgu. Okey, baiklah. Cikgu akan tunjuk satu gambar dan kamu semua kena teka kata adjektif apa yang sesuai berdasarkan gambar ini. Boleh cikgu. Okey, kata adjektif apakah yang sesuai dan yang dapat menerangkan gambar ini? Garang, garang. Salah lah John. Itu comel lah. Okey, bina ayat berdasarkan potongan ayat yang cikgu bagi. Okey, kucing ini, siapa nak jawab? Saya cikgu. Okey, Rania, apa jawapan dia? Kucing ini comel. Betul. Bagaimana pula dengan Nasrul? Kucing ini kecil. Kecil. Betul, Nasrul. Dekat. Okey, baiklah. Seterusnya, cikgu akan bagi kamu berdua tugasan. Iaitu, kamu berdua kena bina satu ayat berdasarkan kata adjektif yang cikgu bagi. Okey, untuk Rania, cikgu akan bagi kata adjektif comel. Untuk Nasrul, cikgu akan bagi kata adjektif tinggi. Okey, kamu berdua boleh mulakan sekarang. Ya, cikgu. Okey, cikgu nak dengar ayat yang kamu bina. Okey, Nasrul. Saya. Ya. Jawapan saya, Nasrul seorang yang tinggi. Betul. Pandai Nasrul. Seterusnya Rania. Okey, saya dapat perkataan comel. Ayat saya, anak itu comel. Pandai. Okey, baiklah. Nampaknya kamu berdua dah faham apa itu kata adjektif. Jadi, nampaknya kita dah kehabisan masa.